Saudara, ramai yang beranggapan bahawa landak adalah spesies hidupan liar yang berbahaya kerana memiliki duri yang tajam di bahagian belakangnya. Tanggapan itu menyebabkan tidak ramai yang berani untuk menternak haiwan yang semakin terancam itu. Namun, cabaran itu diambil Mahathir Abdul Hamid yang menjadikan penternakan landak raya sebagai satu hobi. Menurut Mahathir, pada mulanya dia menternak landak raya sebagai hobi sejak 6 bulan lalu. Landak-landak berkenaan dibeli secara kecil-kecilan daripada penternak individu di Kedah, Perlis dan Perak. Kesemua landak raya berkenaan dipelihara dalam kurungan khas yang dibina di rumahnya di Kampung Tala, Mukim Jenari. Saya sesibuk mana pun dalam tugas-tugas harian saya ni, saya tetap luangkan masa lah, sehari sikit masa untuk saya jalankan terapi diri saya. Bila kita bersahabat dengan haiwan ni, mereka juga makhluk Allah. Jadi kita bersahabat tak rugi. Dan sikit sebanyak boleh menghilangkan rasa letih, rasa penat bila kita bekerja. Menurut Mahathir, untuk memelihara landak raya, pemelihara perlu memiliki lesen daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Ia disebabkan haiwan berkenaan merupakan spesies haiwan eksotik yang dilindungi. Mungkin kalau saya tak ambil inisiatif yang macam ni, satu hari legasi landak tu sendiri akan pupus. Kerana mungkin dia menjadi buruan, dia jadi makanan, penggemar makanan eksotik. Tapi bila kita ternak landak ni, secara tak langsung kita dapat biak bakarkan dia. Dan daripada situlah kita boleh kembangkan dia sebagai satu industri satu hari nanti. Selain landak raya, beliau turut memelihara beberapa haiwan lain seperti ayam kampung dan itik.